Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Trians. Kembali bersama TV PSS Trians. Hari ini kita bawakan dua liputan menarik sempena Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa 2026. Antaranya ialah pertandingan senang kata Bulan Kemerdekaan, anjuran kelab suku negara, seterusnya pertandingan mendeklamasikan sajak, anjuran panitia bahasa Melayu. Jom kita saksikan bersama-sama. Mulakan dengan pertandingan senang kata Bulan Kemerdekaan. Para peserta menguji pengetahuan, ketelitian dan kepantasan mereka dalam menjawab soalan berkaitan kemerdekaan. Ayo kita lihat kesungguhan para peserta. Seterusnya, kita saksikan pula pertandingan mendeklamasikan sajak kemerdekaan. Dengan penuh penghayatan dan keyakinan, para peserta menyampaikan sajak yang menyemarakkan semangat patriotisme dan kecintaan terhadap bahasa serta tanah air. Jom kita saksikan persembahan mereka. Jarak bukan penghalang, mereka di laung berulang. Anak watan merapat di setiap pucuk bintang. Sekepal tanah ini ku genggam. Uratnya tahun baru kemenjadi, kerananya Malaysia ada di sini. Namun terselit batu petiri, jalur gemilang berkibar megah. Dan tanah ini pernah bernama kita. Dahulunya dipagar dengan sumpah, dibajak dengan cinta, disemai benih setia. Itulah tadi dua aktiviti menarik sempena Bulan Kebangsaan dan Bulan Bahasa 2026 di SMK Trahili. Tahniah kepada semua peserta dan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program ini. Saya Kisha Kasih Atirah bersama TV PSS Trians. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi.